Orang Cina tak boleh berpuasa. Siapa cakap puasa bukan untuk Melayu saja. Puasa bukan pasal bangsa tau. Dalam agama Islam puasa memang wajib untuk orang Islam. Tapi konsep berpuasa kan semua orang boleh buat. Cina boleh buat, India boleh buat, sesiapa pun boleh buat. Sebab puasa bukan setakat tahan lapar sahaja. Kalau setakat tak makan kan, daya pun boleh mah. Puasa sepatutnya adalah latihan kawal diri, kawal nafsu, kawal marah, kawal mulut dan paling penting dapat mengajar kita untuk disiplin diri. Kalau tak makan tapi masih maki, marah orang, then that means you bukan puasa tau. Kamu cuma tahan lapar sahaja. So korang setuju tak apa yang saya cakap? Kalau setuju sila komen. Dan kalau korang ada apa-apa lagi nak tambah pasal kebaikan puasa, sila komen. Selamat puasa. Jangan lupa follow saya, like dengan share.